yang di dalamnya. Nak tahu? Ke tak nak? Mesti nak tahu kan? Jom. Okey, baiklah guys. Berdirinya saya kat sini ni tak nak cakap banyak, nak cakap sikit je. Cakap pasal apa tu? Pasal fakta-fakta yang gempak lah orang kata tentang lautan. Mesti korang tak tahu kan? Tak apa, biar saya bagi tahu. Okey, jadi hari ni saya ingin kongsikan beberapa fakta-fakta yang menarik tentang lautan. Okay, yang pertama, bumi kita ni sebenarnya lebih dari 70% adalah lautan. Banyak kan? Lepas tu, permukaan bumi kita ni diliputi oleh lautan sekitar 71%. Sampaikan planet bumi kita ni dipanggil ataupun disebut sebagai planet biru. Lepas tu, sebahagian besar lautan di bumi kita belum dijejahi. Para ilmuwan memperkirakan lebih dari 80% lautan masih belum dibutakan atau dijelajahi. Okay, next. Challenger Deep di dalam Mariana Trench dikategorikan sebagai tempat terdalam di bumi yang ada di laut dan mempunyai kedalaman sekitar 11,000 meter. Aduh, penat lah. Kalau korang nak tahu lagi, bagi dia pula lah yang sambung. Aku? Okey, tak apalah, jom kita teruskan. Lautan menghasilkan banyak oksigen. Sekitar 50 hingga 70% oksigen di bumi dihasilkan oleh laut kecil seperti phytoplankton. Ada gunung lebih besar dari Everest di laut, iaitu gunung berapi Mauna Kea yang sebenarnya lebih tinggi dari gunung Everest jika dihitung dari dasar laut. Akhir sekali, lautan boleh bercahaya di malam hari, di mana organisma laut menghasilkan sendiri. Okey, itu je. Korang tahu tak, dalam dasar laut ni ada kehidupan yang unik yang jarang orang tahu. Contohnya macam jambu octopus ni. Dia nampak comel kan? Tapi jarang orang jumpa dia sebab dia hidup dalam kedalaman 3,000 hingga 4,000 meter dalam dia. Lepas tu kita ada juga goblin shark. Seram sebab dia mempunyai rahang yang ke depan. Lepas tu dia ada gigi yang tajam tau, macam jarum. Jadi mudah untuk dia memburu musuh dia. Lepas tu akhir sekali kita ada leafy sea dragon. Nampak cantik kan? Tapi dia tidak mempunyai gigi dan tidak mempunyai perut. Tapi dia handal dalam bab penyamaran. Sebab dia mempunyai badan dia ditutupi dengan unjuran seperti daun. Jadi mudah untuk dia menyamar dalam batu karang. Baiklah korang, seronok tak dengar fakta-fakta tadi? Mesti seronok kan? Sebenarnya lautan ni sangat menarik tau. Okey, kalau kita dengar tadi, banyak haiwan-haiwan yang menarik, yang seram, yang comel pun ada. Macam vampire squid. Korang tak rasa curious ke? Apa lagi kehidupan yang kita tak tahu dalam lautan? Begitu juga dengan fakta yang kita tak tahu tentang lautan. Sebab 80 hingga 90% daripada lautan ni masih belum dijelajahi. Mesti curious kan? Disebabkan itu, kita perlulah memperbanyakkan lagi bacaan tentang lautan dan mencari tahu tentang lautan.